Ni kita nak belajar subtopik 6.3 iaitu meiosis. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu apakah itu meiosis. Okey, meiosis ni dia sama macam mitosis dari segi dia punya function dia adalah satu proses pembahagian sel. Okey, cuma meiosis ni berlaku dalam organ pembiakan. Tak kisahlah organ pembiakan lelaki ataupun perempuan untuk menghasilkan gamet. Okey, kalau mitosis dia nak hasilkan sel-sel badan kita yang selain daripada gamet, selain daripada sel pembiakan. Tapi meiosis dia nak menghasilkan sel pembiakan. Okey, iaitu gamet. Dengan bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey. Nanti kita akan tengok pada akhir meiosis, okey, sel yang baharu hasil daripada pembahagian tu kita akan tengok bilangan kromosom dia separuh daripada bilangan kromosom dalam sel induk dia. Maksudnya sel induk yang sebelum membahagi tadi contoh dia ada 4 kromosom. Okey, bila dah melalui meiosis, okey, kita akan ada sel anak. Sel anak dia hanya tinggal 2 je kromosom. Okey, sebab separuh daripada 4 adalah 2. Okey. Okey. So meiosis ni dia complicated sebab dia ada dua proses. Maksudnya dia ada meiosis 1 dan meiosis 2. Tapi sebenarnya meiosis 2 ni tak complicated pun. Okey. Meiosis 1 ni je yang berbeza sikit. Meiosis 2 ni sebenarnya ulangan daripada mitosis. Nanti saya akan tunjukkan. Okey. Dan konsep meiosis pun sama macam mitosis. Dia ada PMAT. Okey, ataupun 4 mat. Iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, yang mana akronim yang saya guna waktu saya ajar mitosis. P untuk profasa, M untuk metafasa, E untuk anafasa, T untuk telofasa. Cuma meiosis ni jangan tinggal nombor Roman dia. Sebab kita nak bezakan. Kalau profasa ni, profasa yang mana? Yang 1 ke 2? Kalau dia meiosis 1, profasa 1. Kalau dia meiosis 2, dia akan jadi profasa 2. Okey, so itu saja. Okey, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. So kita habis meiosis 1. Terus kepada meiosis 2, profasa 2, metafasa 2, anafasa 2, telofasa 2. Okey. Sekarang kita akan tengok dulu meiosis 1. Okey. So kita akan mulakan dengan profasa 1 meiosis 1. Okey. So yang pertama sekali, kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom. Okey, kena tahu dalam mitosis ke dalam meiosis ke, okey, sel induk kita dalam nukleus dia kita tak ada kromosom. Kita tak ada kromosom yang macam ribbon tu. But instead kita ada kromosom yang macam bentuk benang, okey, iaitu kromatin. Okey, so untuk kromatin yang dalam bentuk benang tu nak jadi kromosom yang dalam bentuk macam ribbon tu dia kena memendek dan juga mendebal. Okey, yang mana dia akan membentuk kromosom. Okey, so itu dia. Okey, seterusnya, okey, kalau meiosis ni, apa yang membezakan dia dengan mitosis adalah istilah kromosom dia. Kalau meiosis, sebab dia melibatkan sel pembiakan, jadi dia akan ada daripada sel pembiak daripada satu daripada induk jantan dan satu daripada induk betina. Okey, jadi sebab itu dalam meiosis kromosom kita tu, okey, dia dipanggil kromosom homolog. Sebab satu kromosom tu kita panggil dia kromosom maternal daripada mak kita. Okey. Dan satu lagi kromosom tu, contoh sini kromosom. Okey, satu ni kromosom maternal daripada mak kita. Okey, dan satu lagi adalah kromosom paternal. Okey, yang mana daripada ayah kita sebab dia melibatkan pembiakan. Jadi dia akan ada satu daripada mak kita maternal dan ayah kita paternal. Ma and pa. Okey, yang ni saya ada explain dalam video 6.1. Okey. So kromosom homolog, okey, dia akan
berpasangan ataupun sinapsis. Dia akan melalui satu proses kita panggil proses sinapsis. Sinapsis tu sebenarnya dia bersilang. Okey, dia bersilang kaki kromosom ni, nampak? Ini kita panggil sinapsis iaitu proses. Okey, proses yang dia bersilang ni kita panggil sinapsis. Dan bentuk dia bila dia bersilang ni, okey, kita panggil sebagai bivalent atau tetrad. Sinapsis tu proses, maksudnya dia bersilang. Okey, manakala bivalent ataupun tetrad ni panggilan. Okey, panggilan dia bila keadaan kromosom tu sedang bersilang. Okey, sinapsis ni proses, bivalent ni adalah panggilan untuk nak menunjukkan okey, kromosom kita tu dalam keadaan yang bersilang. So, ini bivalent. Okey, prosesnya sinapsis. Okey. Okey, seterusnya, proses pindah silang iaitu pertukaran bahan genetik antara kromatik bukan seiras berlaku. Okey, proses pindah silang ni bukan ini ya. Yang dia silang ni bukan proses pindah silang. Ini sinapsis. Proses dia sinapsis. Pindah silang kita tak nampak. Okey, dia berlaku dalam DNA tu. Okey, so dia berlaku pertukaran bahan genetik. Okey, yang mana ini yang penting ni. Ini yang menjadikan rupa kita berbeza daripada mak ayah kita. Okey, sebab berlakunya pertukaran bahan genetik antara kromatik bukan seiras. Yang mana kromatik satu daripada maternal, mak kita, dan satu lagi paternal, ayah kita. Okey. Okey, seterusnya pindah silang menghasilkan kombinasi gen baharu pada kromosom. Okey, kalau ada dalam meiosis, kalau kita disuruh oleh soalan untuk lukis kromosom dari yang terhasil selepas pindah silang, kita cakap kromosom kita akan ada belang-belang macam ni. Okey. So, kalau kita lukis pakai pensel, okey, ada yang kita hitamkan, yang putihkan macam ni. Okay, kita contoh satu kita hitamkan kat hujung ni. Okay, yang ni pula dia akan jadi putih. Okay, yang ni mungkin cikgu sekolah ada tunjukkan cara yang lebih detail untuk lukis ni ya. Okay, tapi itu salah satu contoh lah. Okay. Okay, seterusnya membran nukleus dan nukleolus menghilang. Okey, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Okey, ini repeat daripada mitosis pun ada. Okey, dan kedua-dua sentriol bergerak ke kutub sel bertentangan dan gentian gelendong terbentuk antara sentriol. Okey, ni sentriol ni dia pergi ke kutub yang bertentangan dan gentian gelendong terbentuk. Okey. Kita tengok proses seterusnya iaitu metafasa 1. Okey, metafasa seperti yang saya dah beritahu dalam mitosis. Metafasa ni clue dia M sini. Yang mana saya hafal middle. Middle tu maksudnya tengah. Okey, waktu metafasa ni kromosom kita tersusun di tengah-tengah. Okey, yang mana tengah tu, tengah sel kita panggil satah khatulistiwa. So, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Okey, dia kalau meiosis dia mesti kena pakai term kromosom homolog. Okey, tersusun di satah khatulistiwa. Okey, kromosom homolog bila dia tersusun dia ke atas bawah macam ni. Satu atas, satu bawah. Okey, satu atas, satu bawah. Macam tu sebab dia melekat. Dekat sini dia melekat. Okey. Kalau mitosis dia satu line je kan macam ni. Contoh ada 4 kromosom. Okey, ini kalau mitosis ya. Kalau mitosis, waktu metafasa, kita nampak kromosom kita ni tersusun dalam satu barisan sahaja. Ataupun satu line je kan. Okey. Kalau meiosis, dalam meiosis 1 lah. Okey, meiosis 2 lain. Dalam meiosis, dia akan ada 2 line. Satu line yang atas ni, okey, untuk salah satu pasangan kromosom homolog tu. Okey, lagi satu yang lain yang bawah ni. 2 barisan lah. Okey, yang ni saya punya explanation ya. Tak ada dalam buku teks.
Okey, yang lagi satu garisan kedua ni untuk lagi satu pasangan kromosom homolog. Kan satu yang kromosom ayah kita, satu mak kita. Paternal, maternal. Okey, maternal, paternal. Okey. Berbeza mitosis satu line dia ada dua. Okey, yang dekat sinilah jadi daripada 4 kromosom bila anafasa nanti, okey dia akan tertarik ke kutub bertentangan jadi dia akan jadi 2 dan 2. Sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Masih ada 4. So, satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendong dari satu kutub sel. Okey. Jadi, pasangan kromosom homolog ni setiap satu akan terikat dengan gentian gelendong daripada salah satu kutub sel. Ada yang terikat dekat kutub sel yang atas, ada yang terikat dekat kutub sel yang bawah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dekat anafasa ni lah yang menjadikan sel anak kita tu haploid ataupun separuh daripada bilangan kromosom sel induk dia. Tadi sel induk dia ada 4 kromosom. Selepas anafasa, okey, gentian gelendong akan mengecut. Okey, nampak gentian gelendong kita mengecut. Betul tak? Okey, setiap kromosom homolog berpisah. Okey, daripada pasangan homolognya dan tertarik ke kutub sel bertentangan. Jadi waktu ni dah, okey, dia dah start berpisah. Okey, dan bila dia terpisah, okey, kita dah mula start nampak. Okey, yang mana dia akan nanti berakhir dengan 2 kromosom pada setiap sel anak. Yang mana tadi awalnya ada 4 kromosom dalam sel induk, jadi separuh dari 4 adalah 2. So, sebab tu dalam meiosis, sel anak kita haploid, separuh daripada sel induk. Okey, so sini yang menunjukkan okey, situasi haploid tu. Okey, mula berlaku. Okey, seterusnya akhir sekali untuk meiosis 1 adalah telofasa 1. Okey, yang mana kromosom tiba di kutub sel bertentangan, nampak? Okey, setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom haploid. Okey, haploid maksudnya separuh daripada sel induk. Tadi sel induk kita ada 4 kromosom. Okey, jadi lepas anafasa 1 tadi dia dah berpisah. Okey, kita nampak tinggal 2 je kromosom. Okey, dekat setiap satu sel anak tu. Okey, yang mana separuh daripada 4 adalah 2. Okey. Gentian gelendong pun menghilang, nampak dah tak ada dah gentian gelendong dan nukleolus pun muncul semula. Okey. Nukleolus tu yang bulat ni. Ini nukleolus. Okey, dan membran nukleus pun mula terbentuk. Maka tamatlah untuk meiosis 1. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada meiosis 2. Sebenarnya meiosis 2 ni saya nak bagi tahu, kalau awak tak cakap tak baca pun, okay, dia sama je proses dia macam mitosis. Meiosis 2 ni sebenarnya mitosis. Cuma dalam buku teks, meiosis 2 ni dia ringkaskan daripada ayat yang kita belajar waktu bab mitosis. Okay. Dalam bab mitosis dia detail betul. Okay, pasal mitosis tu. Okay, ayat-ayat dia tu lebih panjang. Okay, manakala dalam meiosis 2, ayat yang sama, okay, tapi dia ringkaskan lagi. Okay, itu je. Okay, tapi meiosis 2 ni memang mitosis. Sama macam mitosis. Okay. Cuma apa yang membezakan meiosis 2 dengan mitosis ni adalah kandungan genetik dalam sel tu lah. Okay, dalam sel-sel anak tu. Okay, sebab dia kan tadi dah melalui meiosis 1. Jadi kromosom kita tu dia dah ada pindah silang. Okay. Berbanding mitosis, dia kromosom kita tu tak ada pindah silang. Jadi setiap sel anak yang lahir tu dia akan identikal dengan sel induk dia. Okay. Manakala kalau meiosis ni, dia berbezalah setiap kandungan genetik sel anak tu. Tapi proses dia sama. Okay, meiosis dengan mitosis ni. Meiosis 2 lah. Meiosis 2 dengan mitosis. Okay, kita tengok profasa 2. Okay, meiosis 2. Okay, membran nukleus terurai. Okay. So, dalam di sini kita tengok kromosom kita terdiri daripada kromatik kembar yang bercantum di sentroma.
Okey, so kromosom kita ni dalam bentuk kromatik kembar yang bercantum di sentroma. Membran nukleus terurai, nukleolus menghilang, sentriol berpindah ke kutub bertentangan dan gentian gelendong terbentuk. Okey, sama macam mitosis lah. Nampak nukleolus kita dah hilang, membran nukleus pun dah terurai, sentriol pun pindah ke kutub yang bertentangan dan gentian gelendong yang macam tali-tali tu pun terbentuk. Okey. So, beza dengan mitosisnya adalah, okey, adalah sel anak ni, berbeza dia punya kandungan genetik. Yang nombor 1 dengan 2 ni berbeza dengan kandungan genetik dia. Okey. Kalau mitosis dia sama je kandungan genetik sel anak. Okey. Setiap sel tu sama. Okey, kita metafasa 2 dalam meiosis 2. Okey, yang mana kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Okey, nampak kromosom tu tersusun pada satah khatulistiwa. Okey, nampak meiosis 2 dia satu je kan? Dia macam mitosis. Dia satu barisan je kromosom tu. Okey, meiosis 2. Kalau meiosis 1 tadi dia ada 2 barisan. Meiosis 2 dia satu barisan je. Macam mitosis tadi. Okey, sebab dia dah tak ada kromosom homolog, tak ada pasangan dah. Dia satu je macam tu. Okey. Setiap kromatik terikat pada gentian gelendong di sentroma. Okey, iaitu sentroma kat tengah ni, jadi gentian gelendong terikat dekat sentroma. Okey, seterusnya anafasa 2, meiosis 2. Okey. Sentroma terpisah. Okey, sentroma akan berpisah. Okey, yang tengah-tengah tu dia akan terpisah. Okey, dia akan macam membahagilah. Okey. Okey, dan pasangan kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan didahului sentroma. Okey, jadi bila sentroma berpisah, nampak pasangan kromatik kembar tadi tu pun berpisah. Okey, dan dia akan bergerak pergi ke kutub bertentangan. Okey, didahului dengan sentroma. Sebab tu bila kita lukis, okey, tak kisahlah mitosis ke meiosis, okey, waktu anafasa ni mesti kena lukis sentroma dulu. Okey, dia punya kromatik tu ke bawah. Okey, bukan kita lukis macam ni Ni salah. Okey, dia mesti gentian gelendong, okey, sentroma dan kromatik dia ke bawah. Okey, seterusnya. Okey, telofasa 2, meiosis 2, kromosom pun akhirnya tiba di kutub sel yang bertentangan. Okey, gentian gelendong pun menghilang. Okey. Gentian gelendong pun mula menghilang. Yang tali-tali ni dia akan menghilang. Nukleolus dan juga membran nukleus pun terbentuk. Okey. Dan dia akan berakhir, telofasa ni, okey, lepas telofasa berakhir, dia akan melalui satu lagi iaitu sitokinesis. Okey, pembahagian sitoplasma dan akhirnya terbentuklah 4 sel yang haploid. Okey, 4 sel anak yang haploid. Haploid tu haploid daripada sel induk dia yang kita belajar dalam meiosis 1 tadi. Okey. Meiosis 2 ni, okey, yang awal tadi, yang waktu profasa ni, okey, bilangan kromosom dia 2. Okey, start meiosis 2 ni 2 bilangan kromosom dia. Okey. Sebab meiosis 2 sama dengan mitosis, jadi hasil akhir dia pun, okey, 4-4 sel anak ni pun ada 2 juga kromosom. Tapi yang maksudnya haploid di sini adalah kita compare dengan bilangan kromosom yang ada dalam sel induk. Okey, waktu meiosis 1 tadi. Okey, yang mana kita nampak sel induk dia tadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, manakala sel anak dia tadi yang habis dekat telofasa 2 tadi, kita nampak yang mana ada 2 sahaja. Okey.
Okey, jadi saya nak buat summary sikit. Dia bermula dengan satu sel. Okey, dan meiosis satu dia menghasilkan 2 sel. Okey. So, melalui meiosis 2 ni ibarat mitosis. Jadi, setiap satu sel, okey, daripada kedua-dua sel yang terhasil dekat meiosis satu tadi tu, dia akan membahagi lagi. So, setiap satu ni hasilkan 2 lah. Bila bahagi mesti hasilkan 2. So, sebab tu hasil akhir meiosis 2 kita dapat 4 sel anak. Okey, dan kandungan genetik sel anak berbeza dengan sel induk. Okey, ini yang membezakan meiosis dengan mitosis. Yang mana kandungan genetik sel anak kita berbeza dengan sel induk. Okey, kalau mitosis, okey, contoh ini satu sel dia membahagikan jadi 2. Dua-dua sel ni kandungan genetik dia sama dengan sel induk dia. Okey. Sebab tu contoh sel otot kan, dia mengalami mitosis. Hasil akhir dapat sel otot yang identikal dengan sel otot yang sebelum mitosis tadi. Okey, itu kalau mitosis. Kalau meiosis, tak sama. Okey, dan satu lagi perbezaan meiosis dengan mitosis adalah mitosis hasil akhir dia kita akan dapat 2 sel anak. Okey. Manakala meiosis hasil akhir dia kita akan dapat 4 sel anak. Okey, sebab dia bahagi 2 kali. Okey, first meiosis 1 dan satu lagi meiosis 2. Okey, dan sel haploid akan berkembang menjadi gamet. Okey. So, sekian perkongsian daripada saya. Okey. So, baiklah. Terima kasih.